Enjoy your life. Nikmatilah kehidupan di dunia ni. Sedangkan kehidupan dunia ni sementara. Seperti mana yang Khatib dulu sebut kan, i'lamu anna dunya hiya darul maqam, darul maqam, wal akhiratu hiya darul mamar. Tahuilah bahawa dunia ni adalah tempat tinggal sementara saja, akhirat juga tempat tinggal kekal, tempat selama-lamanya. Nampak? Khatib dulu selalu sebut ayat ni. Dah ni tak ada dah. Itu banyak di kalangan kita yang terleka dalam arus dunia. Sibuk kerja dunia. Sibuk kerja dunia. 20 tahun bekerja mengejar dunia. Dah pencen 60 nanti berapa tahun agak-agak. Mampu tak kita ambil 40 tahun untuk mengejar, memburu alam, memburu ganjaran amal soleh. Di mana 40 tahun kita memburu ganjaran gaji di dunia. Boleh tak agak-agak? Tak tahu. Itulah nak orang amal soleh, jangan tunggu pencen. Mula daripada sekarang ni. Kalau dah masuk 40 tu, beringat. Masa tak banyak dah. Masa tak banyak dah sebenarnya. Apatah lagi kalau kita dah pencen 60 nanti, lagi tak banyak masa. Silap-silap tak sampai setahun pun Allah dah jemput kita balik ke hadirat. Jangan pencen duit ganjaran pun tak sempat nak masa. Dah Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Alhamdulillah. Itu berlaku. Jadi kita jangan tunggu. Nantilah pencen esok baru saya. Masa kita 40 ratai ni lah. Kalau tak 40 bawah pun 40 ratai ni dah beringat, dah sedar dah. Betul. Ada kesedaran. Ish, 20 tahun aku habis mencari dunia. Sekarang ni aku nak seimbangkan dunia dengan akhirat. Semua masa untuk aku tak banyak. Rambut dah banyak putih, gigi dah berubah, kulit dah kendor, gigi dah berabah. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Maka dia akan diringankan siksa mereka dan tidak sekali kali mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenapa nanti macam tu lah, menolong lah, merayu, ya Allah tolonglah kami, ya Allah. Allah Ta'ala tak tolong. Kalau nak Allah Ta'ala tolong masih di dunia, minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Masa gini lah minta, ya Allah, jauhkan kami daripada neraka, jauhkan kami dari neraka, jauhkan kami dari neraka. Kalau ada alam akhirat nanti Allah Ta'ala nak dah campak dalam neraka, apa guna lagi merayu kepada Allah? Allah tak akan tolong. Dan Allah Ta'ala tak akan ringankan azab kita sedikit pun. Itu nak jaga. Janganlah kita ni nanti termasuk dalam golongan orang yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak itu. Maknanya sebentar. Jadi sampai ayat yang ke-80 86. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sampai untuk pada 7 Mei 2016. Kita akan sambung kepada ayat 87 dan itulah ke ayat 91. 87 sampai ayat 91, dan ada satu ayat yang kita akan kongsikan sebab turunnya, iaitu ayat yang ke-89. Ayat yang ke-89 InsyaAllah ayat yang ke-89 ada apa sebab nuzulnya dalam ayat yang kita akan bincang nanti, dari ayat 87 sampai 91, iaitu tariknya ialah 7 Mei 2016 InsyaAllah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada waktu itu kita akan edarkan nota-nota kuliah InsyaAllah. Pada hari ini sepatutnya boleh, tapi tak dapat, tak sempat. Dan sebab dapat elakkan, saya mohon maaf. Dan insyaAllah
tak boleh akan diberi pada kuliah akan datang insya-Allah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang sebab kongsikan pada malam ni ada manfaat untuk kita bersama. Boleh kita pada kehidupan kita, boleh kehidupan kita dirahmati oleh daripada Allah SWT, dan kehidupan kita bersama suami isteri dan anak-anak kita akan bahagia dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam kuliah ini yang tidak saya rasa telah berjalan sebelum kata, saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu rasuluhu a'lam wa apa lepas dari taufiq ini walakum. Jadi kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih al-kafarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر هذا لمن قدمنا بديع معصوما. اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بين شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصرف الكتاب بخلافك القهار يا جبار يا مقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل الكتاب ويا منزل السحاب ويا ازم العذاب يزم وصل عليهم بفضل بنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا زدنا موضوع ويا اكبر الظالمين يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وسلم على الملا والفاتحه انك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك التواب منا ولا فيها اسمك وتجنا فيها سلام واخر الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.